Guys, tengok ni. Ujian Naim. Kalau ikhlas kerana Allah, insya-Allah tak ada apa-apa. Cun. Okay. So, Cun, awak faham konsep tak sekarang ni? Awak faham tak benda ni fitnah? Dia post video kedai saya dengan video saya tanpa bertanya apa-apa daripada saya. Dia hanya gunakan sumber daripada FB, Google, ChatGPT. Awak tahu tak, HICD sebelum ni dah muat naik saya punya gambar dan juga saya punya, orang cakap apa, SSN palsu apa semua tu, semuanya ada dekat Facebook. Bila awak Google, mesti akan keluar benda tu. So, awak kenalah rujuk balik dengan saya. Awak kena tanya dulu saya, betul ke benda ni berlaku? Betul ke ni? If kalau macam saya bercakap, ya, tapi saya nak ni. Awak boleh viralkan. Tapi sekarang ni awak viralkan tanpa pengetahuan saya. Salah ke saya nak bela diri sendiri? Malaysia ni tak boleh bela sendiri. Diri sendiri tak boleh bela. Kalau kena fitnah, kita kena biar aja. Jangan bela diri. Nanti kita kena balik. Tak boleh. Malaysia memang tak boleh bela diri sendiri. Susah lah guys nak hidup macam ni. Come on lah, Cun. Awak sebelum awak cakap macam ni kan, awak selidik dulu lah. Okay? Assalamualaikum.